like it, not like the way you move. I can try but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Anissa binti Mama Irham dengan 3 orang pelajar tingkatan 1 yang baru mendaftar di sekolah saya. Baiklah, boleh sebelum itu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama Darisha. Nama saya Laili. Nama saya Ami. Okey. Sebelum kamu bertiga daftar ke sekolah ini, kamu tiga sekolah apa dulu? Kami bertiga sekolah dekat SPM Terindak 1. Okey. Akak ada 2 soalan nak tanya kamu bertiga. Waktu kalian bertiga daftar ke sekolah ni, apa first impression korang untuk sekolah ni? Nervous, takut. Happy dapat rasa boleh jumpa kawan baru. Sekolah yang cantik. Baiklah, untuk soalan terakhir. Apa perasaan kamu bertiga apabila dah jadi Form 1? Happy. Happy sebab kita dapat start hidup macam mana kata nak tahu alam yang baru, Lepas tu boleh buat kawan baru. Okey, terima kasih sahabat binti Mama Irham. Pada hari ini saya akan menemu ramah salah seorang ibu bapa pelajar daripada pelajar sekolah saya. Baiklah Encik, sebelum itu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hamzah bin Ahmad, bapa kepada 2 pelajar daripada sekolah ni, Muhammad Afiq Syami dan Fatin Nur Fakihah. Baiklah Encik, anak Encik yang pertama tu Form 5 kan? Form 5. Apa harapan Encik pada dia untuk tahun ni? Sebab dia ambil SPM kan tahun ni? Ya, SPM tahun ni kan. So seperti ibu bapa yang lain, for sure kita nak anak kita dapat yang terbaik kat sekolah ni. Boleh mengharumkan nama sekolah, boleh mengharumkan nama keluarga, boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi kan? Dan menjadi seorang anak yang menjadi kebanggaan kepada keluarga. Baiklah, itu saja. Terima kasih.